Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dialog My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda semua cara transfer duit daripada aplikasi Riot Bank kepada aplikasi MAE menggunakan Duit Now QR. Jadi langkah pertama, pastikan anda semak akaun Riot Bank anda supaya anda ada baki yang cukup. Jadi contoh dalam video ni saya buka aplikasi Riot Bank saya. Dan anda tengok saya ada RM15 total balance. Jadi dalam video ini saya akan transfer keseluruhannya RM15 kepada MAE account saya. Jadi terpulanglah dalam video ni saya transfer ke account saya sendiri. Sekiranya anda nak transfer dekat orang lain, sama saja stepnya, cuma QR code Duit Now tu anda kena minta daripada penerima. Okey, saya punya account MAE ni kita kena dapatkan dulu QR code Duit Now daripada MAE Maybank. So, buka aplikasi MAE Maybank. Contoh, saya punya baki RM1.67. Jadi anda boleh tengok sekali lagi lah. Baki saya akan berubah lah bila kita selesai buat pemindahan. Untuk dapatkan Duit Now QR bagi MAE account, kita tekan pada ikon scan di bawah. Kemudian anda tengok di atas, sekarang ni menu pay, kita kena tekan pada menu receive. Sebab kita nak terima duit. Jadi bila kita tekan receive, kita akan nampak QR code Duit Now bagi akaun MAE Maybank kita. So QR code Duit Now ni kita kena simpan masuk galeri lah. Kalau anda nak minta orang lain transfer, anda boleh terus share melalui aplikasi messaging. Okay, jadi kat sini kita kena save dahulu, tekan share, kemudian kita tekan save. Dia akan simpan ke dalam galeri smartphone kita. Anda boleh semak dekat galeri smartphone. Sepatutnya anda dah dapat QR code seperti ni. Okey, ni saya punya QR code lah. Anda kena generate sendiri QR code anda. Alright, bila kita dah ada QR code Duit Now bagi MAE account kita, barulah kita boleh buka semula Riot Bank. Dan untuk transfer, kita tekan pada ikon scan. Ini nak transfer guna QR Duit Now, jadi tekan pada ikon scan. Lepas tu anda tengok di bawah ni, ada ikon gallery tu kan. Jadi kita tekan pada ikon gallery dan select QR code Duit Now yang kita save tadi. Yang ni QR code MAE Maybank. Alright, untuk MAE Bank ni dia akan terus detect nama penerima. Anda boleh tengok di atas tu ada nama saya. Yang tu adalah nama penerima. Pastikan anda double check nama penerima adalah nama yang betul. Kemudian anda masukkan amount berapa yang anda nak transfer. Contoh dalam video ni saya nak transfer RM15. So saya masuk 1500. Keseluruhan baki saya lah RM15. Terlajak pula. Okay, delete balik satu digit. RM15. Alright, selesai masuk amount, tekan button next. Dia akan bawa ke screen confirmation. Jadi confirmkan value, amount betul, nama penerima mestilah nama yang betul lah. Double check betul. Confirm nama penerima betul. Barulah kita proceed ke step seterusnya. Payment detail ni kita boleh masuk. Kalau anda tak nak masuk, dia akan dash macam tu saja. Ataupun kalau anda nak custom, anda boleh tekan kemudian masukkan maklumat payment detail. Contoh saya letak kat sini, claim, payment detail, claim. Dia bagi kat situ sehingga 140 karakter. Tekan confirm. Untuk maklumat lain iaitu seperti transfer ni, transfer ni pun sebenarnya kita boleh ubah. By default dia letak transfer, anda tekan kat situ, anda boleh pilih recipient preference yang dia dah set kat bawah tu. Macam-macam lah dah kan, food saving, shopping, thanks, ataupun kita boleh manually enter di atas. Okey, saya contoh saya nak ubah kepada YouTube. Recipient reference. Itu contoh. Jadi boleh ubah recipient reference dan payment detail anda boleh ubah sendiri. Dah confirm semua maklumat betul, tekan approve via Riot Secure. Successful RM RM15 dan di bawah tu nama saya lah, nama penerima. Okey, itulah dia cara macam mana nak transfer duit daripada Riot Bank kepada MAE account menggunakan QR code Duit Now. Di bawah ni ada button share receipt. Sekiranya anda nak share receipt kepada penerima tu, anda boleh share melalui button ni lah. Kemudian anda boleh nampak kat bawah tu dia ada pilihan. Kita boleh direct share melalui aplikasi messaging. Okey, tekan dan. Jadi anda boleh tengok baki saya telah pun dikemas kini. Sebelum ni ada RM15, dah jadi 000. Kalau anda tengok dekat MAE Maybank saya,
Sepatutnya baki akan berubah lah. Sekiranya baki tak berubah ni, kita kena refresh. Tarik ke bawah macam tu, dia akan refresh. Anda nampak sekarang baki saya dah jadi RM16.67. Jadi itulah dia cara macam mana nak transfer daripada Riot Bank ke MAE account menggunakan QR code Duit Now. So untuk anda yang belum lagi ada akaun Riot Bank dan anda berminat nak daftar Riot Bank, jangan lupa daftar Riot Bank menggunakan link yang saya sertakan di dalam video description. Kelebihan Riot Bank ni antaranya ialah dia ada daily interest. Okay, macam Touch and Go. Touch and Go e-wallet juga dia ada daily interest. Jadi kalau ada simpan duit di sini, sekurang-kurangnya kita dapatlah ada interest daripada Riot Bank. So daftar dan jangan lupa masukkan referral code Y2DR5. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.